Dua fungsi ditarifkan oleh fx dan juga gx. Okey, ini. Soalannya adalah tentukan fungsi gubahan f(gx) dan g(fx). Okey, mula-mula kita buat f(gx) dulu. Maksudnya f kita nak gabungkan dengan g ni. Jadi, mula-mula kita akan buat macam ni guys. Jadi, f(gx) sebenarnya adalah f, kita bracketkan gx. Maksudnya, f ni dalam f ni kita ada gx. Jadi, kita punya x ni, kita akan gantikan dia dengan gx. Okey. Jadi, gx kita adalah x kuasa 2 tolak 5. Jadi kita gantikan x kuasa 2 tolak 5. Dan setiap x ni, kita akan gantikan dengan x kuasa 2 tolak 5. Jadi kat sini kan 2x ni kan. Jadi 2x ni kita akan darabkan dia. 2x darab x kuasa 2 tolak 5. Okey. 2 ni 2 sama. Jadi x kita ni dah ganti dengan x kuasa 2 tolak 5. Dan kita kembangkanlah. Maka kita akan dapat fgx adalah 2x kuasa 2 tolak 10. Okey, now kita buat gfx pula. Sama juga konsep dia. So, kita akan bracketkan fx. Maksudnya g ni dalamnya ada fx. Okey, jadi fx kita apa? Fx kita adalah 2x. Jadi g bracket 2x. Okey. Jadi kita punya g ni, di yang ada x ni kan, kita gantikan dengan 2x. Okey, jadi kalau x kuasa 2, dia akan jadi 2x kuasa 2 macam ni. Tolak 5. 5 ni maintain lah. Kita cuma gantikan x saja dengan 2x ni. Dan kita selesaikan dia. Kembangkan dia, maka dapatlah gfx kita adalah 4x kuasa 2 tolak 5. Jadi inilah namanya fungsi gubahan. Okey.